Afiq amat gemar berkongsi setiap momen istimewa dan rutin hariannya di media sosial. Lagi ramai yang suka, lagi gembira dia rasa. Tanpa sedar, Afiq telah berkongsi terlalu banyak maklumat tentang dirinya dan rutin hariannya. Afiq, ibu perasan kamu selalu kongsi banyak benda di media sosial. Tapi kamu tahu tak, ini boleh mengundang kepada bahaya? Kalau orang yang tak baik nampak semua ni, mereka boleh tahu kamu selalu di mana dan pukul berapa. Afiq masih boleh berkongsi tentang kehidupannya, tetapi kini dengan lebih bijak dan selamat.